team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Perlawanan antara Johor Darul Takzim dan Buriram United sememangnya bukan sekadar aksi bola sepak biasa. Setiap kali dua kelab gergasi Asia Tenggara ini bertemu, suasana pasti menjadi panas, penuh emosi dan syarat dengan pelbagai naratif luar padang yang kadangkala lebih hangat daripada perlawanan itu sendiri. Pada 6 Mei 2026, dalam edisi Shopee Cup, sekali lagi dua pasukan ini dipertemukan. Dan seperti dijangka, bukan hanya soal taktikal atau pemain yang menjadi bualan, tetapi juga kisah kontroversi yang kembali menghiasi pertemuan ini. Antara isu yang kembali hangat diperkatakan ialah dakwaan tentang ritual yang dikaitkan dengan pemilik Buriram United sebelum perlawanan. Perkara ini bukanlah sesuatu yang baru. Dalam beberapa pertemuan terdahulu, tular di media sosial video dan gambar yang menunjukkan individu penting dalam kelab Thailand itu melakukan sesuatu di tepi atau tengah padang sebelum sepak mula. Ada yang menganggap ia sekadar adat budaya. Ada juga yang melihatnya sebagai sesuatu yang melampaui batas dalam konteks profesional bola sepak moden. Namun kali ini, naratif menjadi lebih menarik apabila muncul cerita bahawa Tunku Ismail Sultan Ibrahim, TMG, pemilik JDT, dikatakan mengambil pendirian tegas terhadap perkara tersebut. Tajuk TMJ larang bos Buriram jampi padang mula berligar di media sosial, mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan penyokong bola sepak tempatan dan serantau. Persoalannya, sejauh mana kebenaran cerita ini? Adakah benar TMG mengeluarkan arahan sedemikian atau ia sekadar spekulasi yang dibesar-besarkan oleh peminat? Dan dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya konteks isu ini perlu difahami? Untuk memahami situasi ini dengan lebih jelas, kita perlu melihat kembali sejarah pertemuan antara JDT dan Buriram United. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kedua-dua pasukan sering bertembung dalam kejohanan serantau seperti AFC Champions League dan kejohanan jemputan lain. Rekod menunjukkan bahawa Buriram bukanlah lawan mudah buat JDT. Malah, beberapa pertemuan lalu memperlihatkan pasukan dari Thailand itu berjaya memberi tekanan hebat, baik dari segi permainan maupun psikologi. Kekuatan Buriram bukan sahaja terletak pada kualiti pemain mereka, tetapi juga pada pengalaman luas di pentas Asia. Mereka terkenal sebagai kelab yang mempunyai struktur pengurusan yang kukuh, sokongan penyokong yang fanatik, serta keupayaan untuk bermain dengan disiplin tinggi. Dalam banyak keadaan, mereka berjaya memanfaatkan kelebihan mental untuk menundukkan lawan. Dalam konteks inilah, isu ritual tersebut sering dijadikan bahan perbualan. Video yang pernah tular menunjukkan seorang individu yang dipercayai berkaitan dengan pengurusan Buriram berjalan di padang sambil melakukan gerakan tertentu sebelum perlawanan. Ada yang mendakwa ia adalah sebahagian daripada kepercayaan tradisional untuk membawa tuah kepada pasukan. Namun, penting untuk ditegaskan bahawa tiada bukti kukuh yang menunjukkan bahawa amalan tersebut memberi sebarang kelebihan sebenar dalam perlawanan. Dalam bola sepak moden, kejayaan lebih banyak ditentukan oleh taktikal, kecergasan pemain dan persediaan rapi pasukan. Apa yang berlaku di luar padang seringkali lebih bersifat psikologi, baik kepada pemain sendiri maupun lawan. Berbalik kepada dakwaan bahawa TMJ melarang perkara tersebut, setakat ini tiada kenyataan rasmi yang benar-benar mengesahkan bahawa larangan spesifik seperti itu telah dikeluarkan. TMJ sememangnya dikenali sebagai individu yang tegas dalam memastikan profesionalisme dalam bola sepak. Di bawah kepimpinan beliau, JDT telah berkembang menjadi salah satu kelab paling moden dan tersusun di Asia Tenggara dengan penekanan terhadap standard antarabangsa dalam semua aspek, daripada fasiliti, pengurusan hinggalah kepada etika permainan. Jika benar terdapat sebarang kebimbangan mengenai aktiviti di padang sebelum perlawanan, adalah lebih munasabah untuk melihatnya dalam konteks peraturan stadium dan garis panduan pertandingan. Dalam kebanyakan kejohanan rasmi, akses ke padang sebelum perlawanan adalah dikawal ketat. Hanya individu tertentu seperti pemain, pegawai pasukan dan petugas rasmi dibenarkan berada di kawasan tersebut, dan itu pun dalam tempoh yang ditetapkan. Justru, jika ada sebarang larangan, ia mungkin lebih berkaitan dengan pematuhan kepada peraturan pertandingan berbanding isu kepercayaan atau ritual semata-mata. Ini penting untuk difahami
agar perbincangan tidak tersasar menjadi sensitif atau menyinggung mana-mana pihak. Dalam masa yang sama, reaksi penyokong juga memainkan peranan besar dalam membentuk naratif ini. Di media sosial, isu seperti ini mudah menjadi viral, lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan elemen misteri atau sesuatu yang luar daripada kebiasaan. Ada yang menjadikannya bahan jenaka, ada juga yang menganggapnya serius. Hakikatnya, dalam dunia bola sepak moden, perkara seperti ini sering dibesar-besarkan. Apa yang lebih penting adalah apa yang berlaku sepanjang 90 minit di atas padang. JDT sendiri telah menunjukkan peningkatan ketara dalam beberapa tahun terakhir dengan skuad yang lebih matang dan berpengalaman. Kehadiran pemain import berkualiti serta pemain tempatan yang semakin berkembang menjadikan mereka lebih bersedia untuk menghadapi cabaran seperti Buriram. Dari sudut taktikal, perlawanan ini dijangka sengit. JDT terkenal dengan gaya permainan menyerang yang pantas, menggunakan sayap dan kombinasi hantaran pendek untuk menembusi pertahanan lawan. Buriram pula cenderung bermain lebih tersusun dengan pertahanan yang kompak dan serangan balas yang berbahaya. Dalam pertemuan sebegini, aspek mental menjadi sangat penting. Sebarang gangguan luar, termasuk isu seperti ritual atau spekulasi media, boleh memberi kesan kepada fokus pemain jika tidak ditangani dengan baik. Di sinilah peranan jurulatih dan pengurusan pasukan menjadi kritikal untuk memastikan pemain kekal fokus kepada permainan. TMJ sendiri sering menekankan kepentingan mentaliti juara dalam pasukan JDT. Beliau berulang kali menyatakan bahawa untuk bersaing di peringkat Asia, pasukan perlu mempunyai disiplin tinggi dan tidak mudah terpengaruh dengan perkara luar padang. Pendekatan ini terbukti berkesan dalam banyak kejohanan sebelum ini. Dalam masa yang sama, kita juga perlu menghormati perbezaan budaya dan kepercayaan antara negara. Apa yang mungkin kelihatan luar biasa bagi sesetengah pihak, mungkin merupakan amalan biasa bagi pihak lain. Selagi ia tidak melanggar peraturan atau menjejaskan integriti perlawanan, ia seharusnya dilihat dalam konteks yang lebih luas dan tidak dijadikan isu yang terlalu sensitif. Namun begitu, garis pemisah tetap perlu ada. Dalam kejohanan profesional, semua pasukan tertakluk kepada peraturan yang sama. Jika sesuatu tindakan dianggap mengganggu atau melanggar garis panduan, pihak penganjur berhak untuk mengambil tindakan. Ini bukan soal kepercayaan, tetapi soal menjaga kesaksamaan dan profesionalisme dalam sukan. Kembali kepada perlawanan JDT versus Buriram dalam Shopee Cup, fokus utama sepatutnya adalah kepada prestasi kedua-dua pasukan. Penyokong pastinya mahu melihat aksi berkualiti tinggi dengan permainan menarik dan keputusan yang adil. Kontroversi luar padang mungkin menambah warna kepada perlawanan, tetapi ia tidak seharusnya menjadi fokus utama.